Terus terang cakap, huruf Jawi pun saya tak kenal. Apatah lagi nak baca. Ini antara respon yang selalu kami terima daripada pelajar kami. Sebenarnya, masih ramai orang dewasa di luar sana masih tak pandai nak baca. Antara puncanya ialah langsung tak kenal huruf, keliru huruf-huruf yang hampir sama bentuk, keliru nak baca huruf-huruf bersambung siap dengan tanda baris. Nak mengaji ni, kefahaman asas kita perlu mantap terlebih dahulu. Kita perlu kenal dan ingat huruf, kita perlu sebut huruf dengan betul, kita perlu tahu macam mana nak baca huruf dengan tanda baris, dan kita perlu lancar nak baca huruf bersambung. InsyaAllah, bila kefahaman asas kita dah mantap, datanglah ayat Al-Quran macam mana sekalipun, pasti boleh baca. Mari saya tunjukkan satu formula shortcut untuk cepat lancar baca Quran walaupun anda masih lagi zero tak mengenal langsung. Tonton dulu video yang saya dah sediakan ni. Tak sampai 5 minit pun. Tekan butang learn more atau link di bio sekarang.